laki-laki, ada 4 orang perempuan boleh tarik dia masuk ke dalam neraka. Ingat benda ni elok-elok sekalian. Saya pun kena ingat jugalah. Seorang laki-laki, ada 4 orang perempuan akan tarik dia masuk ke dalam neraka. Kalau kata laki-laki ni nak masuk dalam syurga sekalipun, ada 4 orang perempuan boleh tarik dia masuk ke dalam neraka. Nombor 1, bini dia. Bini kita lah. Isteri kita boleh tarik kita masuk ke dalam neraka apabila kita tak melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dia boleh tarik kita. Nombor 2 yang akan tarik kita masuk ke dalam neraka, anak perempuan kita. Kalau kita tak tegur, kalau kita tak kata, Ustaz, saya kata dah Ustaz, mereka tak mau dengar, selesai tanggungjawab kita. Kerana baginda mengatakan, Allah sebut pada Rasulullah, fa innama alaikal balagh. Hanya sahanya kamu wahai Muhammad, ada tugas kamu menyampaikan sahaja. Dah sampaikan, selesai. Kita dah tegur, selesai. Kita dah marah, kita dah kata macam-macam, kita dah boikot, buat macam-macam Ustaz, dia tak mau dengar juga, tanggungjawab kita selesai. Nombor 3 yang tarik kita masuk, adik ataupun kakak perempuan. Itu semua nak tarik kita belakang. Adik-adik di sini ada kakak. Kakak kita tu tak menikah lagi. Ayah kita dah tak ada dah. Jadi kita sebagai anak lelaki sulung. Jadi tanggungjawab tu duduk kat kita lah. Kak kita keluar pakai seksi, pergi Tesco, pakai seluar ketat, baju ketat, tudung pakai sikit-sikit tu. Kita duduk mengaji, boleh dosa. Pasal kita membiarkan ahli keluarga kita macam tu. Faham kan saya duk kata? Tu kata susah salah no. Susah no. Ngaji tajuk ni tu ada orang hak tak menikah lagi dengar tajuk ni rasa tak mau menikah. Tak sungguh tak? Kalau bicara tajuk ni. Orang hak menikah dah dengar tajuk ni rasa tak mau menikah dah. Sungguh. Sebab apa Ustaz? Tanggungjawab yang cukup-cukup besar. Cukup-cukup besar. Besar ni. Dan yang keempat, selain pada isteri, anak perempuan, adik-beradik perempuan, yang terakhir, mak, ibu. Ni semua 4 golongan manusia yang nak tarik kita masuk ke dalam neraka.